Okey, Assalamualaikum guys. Alamak guys. Alamak. Okey guys. Kita punya reban untuk garden dia belum siap guys. Alamak. Nampak tu guys. Kita punya nak buat hidroponik punya sayur pun tak siap-siap. Gate pun tak siap-siap. Buruk sangat. Hanya reban ayam pun tak siap-siap guys. Alamak. Okey, untuk bulan ni kita akan baik pulih lah. Yang mana tak siap tu kita akan buat sampai siap. Macam tu guys. Tengok macam ni pun. Tu longkang dia tu. Ni pun tak siap lagi. Sampai setakat tu je. Sampai setakat tu je. Lepas tu kita akan sambung lagi. Longkang tu akan keluar ke sana guys. Sebab bila hujan nanti air akan bertakung kat sini guys. Bertakung penuh guys. Tapi kat dalam tu adalah sikit. Dia masuk sikit dekat dari lubang sana lah. Lubang sana. Okay guys. Untuk dia punya pump ni pun. Untuk tangki air ni. Tangki air ni pun tak berapa nak siap juga ni. Okey, jadi nanti kemudian hari kita baik pulih dia lah. Ada kebocoran guys kat situ. Guys, tu ada kebocoran dan dekat dalam ni guys ada kebocoran. Dia menitis guys. Jadi kita ikat dengan plastik dulu lah guys. Alamak. Okey, untuk bumbung kita nak cabut balik. Kita akan tanggal balik bumbung-bumbung ni semua, atap dia. Lepas tu kita akan letak balik dia punya jaring. Kita akan buat jaring barulah. Supaya lebih cantik lah. Sebab sekarang ni macam kita tampal-tampal je jaring ni. Nampak tu. Kita tampal sini. Tampal sini. Jadi tak cantik lah jaring tu. Macam tu guys. Lepas tu bumbung dia pun tu guys, terbalik ni guys. Dia ke sini. Jadi bila hujan air akan bertakung lah. Bertakung kat sini. Lepas tu yang bersambung ni dia akan masuk sikit lah air dalam tu. Macam tu guys. Jadi nanti kita akan buat dia jadi straight sini lah. Alamak. Banyak lagi kerja nak kena buat ni. Satu lagi yang penting lah. Yang penting tempat telur dia lah. Tempat telur dia kita akan buat sebelah sini. Lepas tu tirai ni kita akan letak tirai yang lebih elok lah. Macam contoh tirai banner kan. Banner kita tutup terus lah sebelah atas. Separuh. Lepas tu yang bawah ni, yang sebelah bawah tu kita buka lah. Lepas tu yang tengah tu kita akan buat tempat telur dia lah. Tempat box telur. Sebabnya tu guys, nampak tak guys tu. Telur dia sentiasa pecah guys. Yang sebelah sini pun pecah guys. Jadi tu pecah guys. Jadi kita nak buat penghasilan anak ayam tu tertangguh lah. Kita ada dapat kutip 3 telur saja. Tapi ayam ni sajalah. Ayam BPR guys. Alamak. Ayam yang RIR tu susah lah nak dapatkan telur dia tu. Dia sentiasa selepas bertelur je. Perpap. Dia terus makan telur dia. Macam tu guys. Jadi ni kita ada dah tarah, dah cabut sikit kan, dah clearkan sikit. Dia semak-semak sikit je. Macam tu guys. Jadi sebab kita pakai pasir kasar, jadi senang lah nak cabut tu. Tak perlu guna mesin rumput apa semua kan. Cuma yalah yang ni lah nampak macam berluka sikit. Rumput napier. Rumput napier ni nanti kita akan, sebab dia dah panjang, jadi kita akan taraf lah. Baik pendek dulu. Baik dia pendek. Jangan bagi dia panjang sangat. Ni makisa kita guys. Tu.
batang dia agak besar dah guys. Besar 3 jari guys. Ni makisa yang warna kuning lah. Nampak macam nak mati je guys. Lepas tu yang sebelah ni makisa yang baru lah, yang ungu. Pun besar, cepat besar batang dia, nampak tu. 3 jari juga ni guys. Oh, patutlah dia besar kat sini guys. Tu tercekik dia kat sini guys. Alamak. Alamak, tercekik guys. Patut dia tiba-tiba dia besar kat sini. Patut dia kecil kat sini. Tercekik tu guys, tu. Okey guys, tak apalah, nanti kita potong lah. Okey, so untuk yang sekarang punya, kita akan baik pulih dekat reban ayam ni lah. Sebab musim hujan sekarang, jadi kita buat tempat telur dia dulu. Tak pun kita baik pulih dia punya pipe dia lah. Ada bocor-bocor tu, kita akan baik pulih yang tu dululah. Okey, kita buat baik pulih pertama. Kita buat baik pulih pertama. Halamak, terbelit lidah guys. Halamak. Okey, pertama sekali kita akan baik pulih tangki dia. Yang kedua, ni apa ni, tempat nest box dia, tempat bertelur. Kalau tak hujan, kita buat atap lah dengan jaring, tukar baru. Kalau hujan, kita biar dulu yang tu. Kita buat ni, pagar hidroponik untuk tanam sayur. Pagar ni kita akan buat sistem solar lah. Tak pun kita buat DFT lah guys. DFT rasanya, yang ada air bertakung dalam pipe. NFT tak ada air bertakung dalam pipe kan. Tu dah. Okay guys, sekian, terima kasih guys. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.